Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Asmah Haji Omar, iaitu sebuah buku tulisan Pendeta Zakbar sebagai nasihat kepada kaumnya, iaitu orang Melayu. Siri yang ke-10, muka surat 19. Sekarang kita dalam bab kedua. Maka kedudukan yang demikian ini nyatalah bermakna bahawa tiap-tiap seorang mesti bergantung pada dirinya sendiri pada segala yang mengerjakan amal yang baik dan betul, dan mesti bergantung pada dirinya sendiri juga pada segala perkara menjauhi amal-amal yang jahat dan salah. Sesungguhnya tidaklah patut jika orang lain yang mengerjakan amal-amal kebajikan atau menjauhi amal-amal kejahatan untuk kita dan dia sendiri tidak berbuat demikian. Kemudian dia pula yang dapat balasan baik daripada perbuatan itu. Demikian dia pula yang dapat balasan baik daripada perbuatan itu. Demikian lagi, tiada patut sekali-kali jika orang lain yang mengerjakan kejahatan dan dia sendiri tidak, kemudian dia pula yang dapat balasan kena hukum kerana perbuatan orang lain itu, walaupun perbuatan itu diletakkan atau dihadiahkan dosanya kepada dia. Allah Ta'ala hanya berjanji menyempurnakan balasan baik kerana barang siapa yang mengerjakan baik sendirinya, begitu juga janjinya tentang balasan pada kerja-kerja yang kejahatan. Dalam bab yang pertama dari risalah ini telah ada disebutkan perikalah atau kecewa yang terjadi pada orang-orang dan bangsa yang tidak bergantung pada dirinya sendiri atau tidak percaya akan kebolehan dirinya sendiri. Mereka sentiasa berkehendakkan pertolongan orang dan selalu bertadah-tadah mengharapkan kiranya ada orang-orang mahu menolongnya. Sekiranya kerajaan atau orang besar-besar mahu menolong, terlebih baik. Misalnya pada perkara dunia, jika hendak memasukkan anak ke sekolah, rendah atau tinggi, maka sentiasa mereka hendak mendapat free. Ini percuma tiada bayaran. Atau mereka berharap mendapat pertolongan kerajaan atau memberi scholarship, iaitu beasiswa kepada anak itu. Jika tidak beasiswa, tidaklah upaya mereka membelanjainya, kerana mereka miskin dan sentiasa mengaku miskin dan mengaku tidak tahu berusaha dan tidak pandai berikhtiar mencari wang sendiri atau berjimat-jimat mengumpulkannya untuk membelanjai sendiri anak-anak itu ke sekolah. Sebab itu, tolonglah. Padahal orang-orang bangsa lain, walaupun mereka sendiri tiada pelajaran, tetapi dengan sehabis dayanya, berkebun sayur, berjual kayu api, berjual air batu, mengayuh basikal kereta, dulu lancar, trishaw, berjimat belanja, bercekik makan minum, dapat mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah dan dengan belanja mereka sendiri, dengan membayar tiap-tiap perkaranya. Kerana walau di sekolah bangsa mereka sendiri pun, mereka tidak mendapat free semuanya seperti kita dengan anak-anak kita di sekolah Melayu. Maka yang demikian ialah terutamanya oleh sebab mereka kuat bergantung kepada usaha dan ikhtiar mereka sendiri dan percaya kepada kebolehan dan kadar diri mereka sendiri serta malu meminta tolong orang lain. Demikian pula jika hendak berniaga, orang kita tiada modal dan tiada upaya mencari modal, walaupun modal kecil-kecil pun mereka ikhtiar sendiri dan sentiasa mereka mengaku tiada upaya itu. Sebaliknya, jika ada modal pula, mereka tiada upaya menjalankan perniagaan itu dengan jalan-jalan yang betul dan cara yang teratur,
serta dengan amanah dan jimat cermat, sehingga mencapai kejayaan dan dipercayai orang. Padahal orang-orang bangsa lain yang datang sebagai sengkek mula-mulanya ke negeri ini dengan tidak mempunyai sebarang harta dan wang belanja, hanya yang ada tulang 4 kerat dan akal ikhtiar serta keupayaan akan kebolehan dirinya, dapat mereka berikhtiar mencari wang. Bahkan dilihat mereka, negeri ini sememangnya negeri yang kaya raya dan semua perkara boleh jadi wang, sehingga sampah yang di tepi jalan itu pun boleh jadi wang belaka. Sebab itulah mereka berkumpul ramai ke sini. Kemudian setelah dapat wang, maka dengan berjimat cermat dan berdikit-dikit dikumpulkan oleh mereka, lalu mereka membuka kedai kecil-kecil, barangkali di kampung-kampung, di kebun-kebun getah atau di hulu-hulu. Tetapi kerap kali yang kecil itu akhirnya menjadi besar dan maju, lalu dapat mereka berpindah berkedai di bandar-bandar pula. Kesudahannya sehingga penuh segala bandar negeri-negeri Melayu ini oleh kedai dan tempat perniagaan mereka saja. Dan segala pasar pun yang kecil dan besar, pada kebanyakan tempat mereka lah juga yang memegang dan memenuhinya. Sekalian itu ialah terutamanya oleh sebab mereka kuat berpegang kepada kebolehan sendiri. Begitulah sedikit daripada contoh yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita orang Melayu daripada mereka itu, dengan sebab mereka ada perangai percaya kepada kebolehan diri sendiri dan kuat bergantung kepada ikhtiar diri sendiri, sedangkan kita tidak. Ya, kecuali daripada keadaan yang telah diceritakan itu, tentulah ada yang boleh terdapat di sana sini. Tetapi berapa orang? Barangkali tiada ada 1 dalam 1000 atau 1 dalam 10,000. Yang terlebih banyak ialah seperti yang diceritakan itu juga. Bahkan kerap kali orang-orang itu jangankan hendak dapat berbuat seperti orang-orang bangsa lain itu, tetapi sehinggakan kemahuan dan keinginan hendak berbuat demikian pun tidak ada. Mereka tahu kata bidan Melayu, kalau hendak 1000 daya, kalau tak hendak 1000 dalih. Dan kata bidal orang putih, maksud barang di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tetapi tentang kuat kemahuan itu pun satu lagi sifat perangai yang mulia, yang kita masih banyak kekurangan. Maka selagi tidak kita ubah sekalian itu, diganti dengan perasaan dan pemandangan hidup yang lebih baik, tidaklah akan Tuhan akan hal kita, melainkan akan terbenamlah juga di dalam kubang kita. Dan yang ada ini selagi kita kekalkan sifat-sifat kelemahan yang ada pada diri kita sekarang. Kerana undang-undang Tuhan dalam perkara mengubah keadaan manusia, sama ada daripada tak baik kepada baik atau sebaliknya, adalah seperti yang difirmankannya dalam ayat, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah apa-apa keadaan yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa-apa keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Al-A'raf, surah 13 ayat 11. Sedia maklum bahawa yang dikatakan kaum atau bangsa itu terjadi daripada jumlah beberapa banyak diri-diri tunggal seorang-seorangnya, dan keadaan kaum itu hanyalah mengikut bagaimana sifat keadaan kebanyakan diri-diri persendirian tunggal yang menjadi anggota itu. Jika diri-diri tunggal itu kebanyakan naik dan maju, maka kaum atau bangsa itu pun naik dan maju. Jika diri-diri tunggal itu kebanyakan rendah dan ketinggalan, nescaya kaum atau bangsa itu pun rendah dan ketinggalan. Walaupun ada berpuluh-puluh raja, anak-anak bangsawan dan orang-orang besar yang berketurunan di dalamnya. Sebab itu, baik juga kita kembali memeriksa kemajuan dan kejatuhan diri-diri tunggal itu,
dan memerhatikan apa sebab-sebabnya. Kita tangguh dulu. Al-Fatihah untuk Pendeta Zakbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.